Aduh. Ni enjin Wish gang. Wish ni. So kita nak salin enjin ni ke enjin tu, bye bye. Macam tu. So salin enjin ni ada mesti legal lah, bersurat lah. So kita nombor enjin ni nanti akan berjumpa dengan Puspakom sana. Ada dekat belah sana lah, belah depan. Okay, untuk Wish ni owner nak buat sendiri nombor enjin. Nak tukar nombor enjin. Lepas tu kita just salin enjin ni lah, tukar. So masalah apa? Kita tanya SA yang itu. Kenapa tukar enjin? Wish, panjang cerita dia. Kita siap, owner complain overheat. So kita try yang basic dulu lah, cooling system. Contohnya kita check radiator, check air ada leaking ke, check water pump, check thermostat. So mula-mula kita buat pressure test. Kita retest dekat thermostat dengan radiator korang cantik. Radiator tu kita suspect ada sumbat. So once kita try buka casing, tengok reput dalam. Mileage pun dah 300 lebih dah, 1000. So possibility jadi tu memang tinggi lah. So lepas kita dah buat, owner kata air still hilang. So lepas kita check, air dah tak ada leaking lah, cuma air hilang. So bila kita test air radiator tu dah tendang. So tak boleh buat apa lah. So kemungkinan heat kita scan ada misfire, heat dekat nombor 3. So mungkin ada bocor dekat nombor 3. So untuk model ni kita showkan, untuk model Toyota kita amat galakkan untuk tukar enjin compare tu top overhaul. Sebab top overhaul model ni material dia dah pakai yang latest punya alloy. Jadi pakai alloy, cast alloy. Dulu kereta dulu pakai cast iron, sekarang semua pakai cast alloy. So dengan timing chain lagi, so makin akan lari lah, tak galakkan. So kalau ada masalah overheat, datang dulu check, baru tahu macam mana. Tak. Kalau bab benda yang job-job besar ni, InsyaAllah ada je nanti. Main tukar enjin kan. So abang Gaspi lah. Rabi. Oh Rabi. Oh ni tolong lah. So mana yang ada masalah enjin, boleh datang dulu, kita check dulu Jadi kes macam ni lah. Kalau korang tengok nanti keluar video thermostat kan, tahulah kita apa, kita ni lah. So kita dah cuba yang terbaik, tak boleh nak selamatkan, jadi kita selamatkan dengan cara ni lah, enjin baru. So apa-apa pun, bila nak book appointment, datang untuk checking dulu. So boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Pam.